Ini mana ni kita ada sahabat Puan Siti Zaleha. Dia kata umur muda, sehat dan senang rasa hidup. Apa yang punya itu yang susah nak kait apa-apa kepada akhirat. Betul. Masa kita muda senang ni kan. Apa yang kita ada di dunia ni, payah nak kait dengan akhirat. Dah tua baru cepat sikit kaitkan ke kehidupan dengan akhirat. Betul. Itu. Kenapa jadi gitu? Logik dia betul. Sebab apa Tuhan buat kita muda? Kerana nak suruh semangat dunia tu kuat sikit. Masa muda. Masa muda lah nak cari harta, nak buat tu, nak ini, nak itu. Betul tak? Lepas semua dapat keperluan dunia, Tuhan pun slow down kita. Dia pun bagi apa? Bagi tua. Maka bila bagi tua tu kita pun ingat akhirat. Jadi sebab itu orang yang mati tua ni orang beruntung. Dan hari ni Dajjal dia buat supaya orang jangan sempat mati tua, mati mengejut belaka ni. Kenapa bila mati mengejut tak sempat bertaubat? Hak tu hak Dajjal nak. Ada satu berita bagaimana seorang tentera pergi ke Lubnan ke mana? Perempuan. Masa nak hantar pergi, sehat. Sampai sana, mati. Bila turun daripada helikopter ke turun daripada apa? Jatuh, dum, mati. Dajjal memang buat gitu hari ni. Supaya semua orang mati cepat, jangan sempat bertaubat. Dia nak ramai umat akhir zaman ni mati dalam kufur. Dajjal buat. Dia pakai ubat lah. Dia pakai ubat, dia cucuk kita. Tapi kalau kita sebut gitu, orang marahlah kita. Marahlah nak buat guna benda nyata. Jadi kita terpaksa sebut. Orang tak suka pun kita terpaksa sebut. Jadi sahabat semua, sekarang betul Puan Rahimah kata Lubnan turun bas kat camp di sana. Turun bas mati. Baru mari di Malaysia. Tak ada sakit, tak ada apa. Mati. Ni dia panggil Al-Harju. Al-Harju ni dalam hadis sebut akhir zaman umat aku ditimpa dengan Al-Harju wal-Qatlu. Mati mengejut dan bunuh. Tu, bunuh perang. Nabi sebut dua tu dalam hadis. Al-Harju wal-Qatlu. Maksudnya, benda tu tak berlaku zaman Nabi. Maksudnya, mati mengejut itu bukan sunnah. Bukan sunnah. Tapi dia adalah fenomena yang berlaku, bukan cara Rasulullah. Bukan cara manusia biasa. Tapi hari itu, saya buat dah khutbah. Vaksin dan mati mengejut. Terus kena serang ke Tesla. Hancurlah mawak saya. Lepas tu ambil masa pula. 2 tahun pula nak boleh buat. Setahun lebih pula boleh buat. Dia serang terus. Khutbah tu memang sedap lah. Ada lagi dalam simpanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم سلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم آباءنا وسلم أمهاتنا سلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.